dengan membawa kembali nostalgia bagaimana negara ini merdeka. Sebenarnya kalau tidak ada penulis negara, proses kemerdekaan negara ini tidak berlaku seperti mana telah ditakdirkan. Sebenarnya penulis ini tidak semestinya seorang guru, tidak semestinya seorang engineer atau pelbagai latar belakang bidang yang lain. Sebab jiwa penulis itu lahir bukan kerana dia orang sastra. Jiwa penulis itu lahir daripada orang yang akar umbinya kuat. Akar umbinya kuat ini dia mempunyai kepelbagaian, keunikan. Keunikan ini yang sebenarnya menjiwai pembentukan bangsa Malaysia itu. Saya melihat sastra begitu. Amat malang kalau sastra itu tidak dikembangkan dalam kumpulan pelajar-pelajar universiti. Sebab pelajar universiti ini adalah penyambung generasi kepimpinan di masa depan. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar universiti ini adalah generasi Z yang sekarang ini banyak berhadapan dengan konflik moral. Kerana sekarang ini penulisan banyak berlaku oleh kumpulan netizen. Netizen ini selalunya berkongsi dari segi pemikiran yang singkat mereka lah, tanpa berdasarkan fakta. Menerusi kaedah pembentukan Ikatan Penulis Sabah chapter UMS ini, kita berhasrat untuk memastikan agar pelajar-pelajar universiti ini hormat pemimpin. Tidak sebarangan mengutuk pemimpin contohnya lah kan. Sebab bila kita mendaki puncak ilmu itu, maksudnya kita belum lengkap. Universiti ini dulu dikaitkan dengan Menara Gading, dan istilah itu tidak berubah dan tidak boleh berubah walaupun dunia sekarang semakin moden. Sebab itulah asas ilmu. Selagi mana kita belum bergraduat, belajar kita tidak cukup ilmu. Kita jangan anggap kita cukup ilmu. Sebab seorang pensyarah hari ini dulu juga seorang student, dan kami tidak seperti itu dari dahulu. Lengkap dulu ilmu, tahu susah payah, dapatkan menyaran nafkah diri dan keluarga. Disitulah baru kita bagi tahu pendirian kita. Jadi ini adalah satu manifestasi supaya pelajar-pelajar IPT lah khasnya macam UMS ni, kita kembali kepada akar budi. UMS ataupun mana-mana IPT universiti ini dia sebenarnya tempat menyemai akar budi. Yang mana kita tidak boleh menilai apa yang berlaku di luar, kerana kita belajar sedikit ilmu di dalam dan mendapatkan ilmu dari kawan-kawan. Kita habis dulu belajar dan kita buat sendirian. Jadi terima kasih banyak kepada IPS, terima kasih banyak kepada para pelajar yang hadir hari ini. Pelajar itu sendirilah. Sastra kena hidup dalam diri. Tanpa sastra dunia tidak akan dicipta. Kalau kita rujuk kepada, saya bukan ahli kitab, saya bukan orang agama, saya orang yang berpikiran netral. Saya melihat sesuatu kewujudan itu perlu ada sastra. Terima kasih.